Assalamualaikum, kembali ke part 2. Okay, sebenarnya you guys tahu kita part 1 kita adalah Eclipse, Solid and Dreamer. So kat sini kita dapat dua jangka dan satu wanita cantik gitu. So dekat sini boleh kenalkan diri? Okay, nama saya Umar Afan, boleh panggil Umar. Saya EM untuk The Imagination Group A, which is kami akan buat konsert. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Ayu Hidayah binti Asia. Saya EM untuk The Imagination Group B, iaitu fashion show. Oh, The Imagination ada dua event. Yes, betul. Oh, bukan main, dua event sekali. Okay, so kita teruskan lah So apa perasaan you guys pegang jawatan leader tu sebenarnya? Macam mana tu? Actually, to be honest, kami buat voting system lah actually. So, at first tak expect nama saya untuk naik. Tapi bila tengok like ramai vote, saya rasa macam ramai like trust me kan. So, I just go for it lah. So, nak cari pengalaman juga. Okay, faham. Untuk Ayu? Untuk saya pula, saya rela diri put myself up lah sebab voting system juga, and then tak expect dapat menang voting tu juga. So maksudnya dalam The Imagination tu you guys punya nama agak famous lah kalau macam tu. Lebih Kan? kurang Nak lah. dapat lah, boleh lah. Kalau tak banyak naik nama. Okay. Boleh tak korang share sikit you guys punya event tu? Macam saya dengar tadi, ni konsert. Betul. Betul. Ini fashion. Betul. Okay, kita start pada fashion dulu. Okay, boleh. Okay. Okay, so untuk fashion show, kami buat untuk cosplay. Cosplay, I yes, betul. see. Okay, so fashion show ni is a competition. So it means kami akan ada judge dari luar. Okay, kita ada judge dari luar and also some lecturers yang akan jadi judge juga. Macam tu. Adakah judge tu berpengalaman? Yes, betul. Berpengalaman ada Yes. cosplay lah. Ada cosplay, betul. Dia dah lama dah. Faham. Okay, untuk konsert. Okay, untuk konsert kami mixkan, which is 3 daripada dia adalah artis yang kami jemput, which is artis nak tahu kena datang, kena tengok dulu nanti. Okay, so kami mix juga dengan, which is kami buat audition. Kami akan buat audition ada pada audition. 13 Disember ni, hari Sabtu. Okay, so audition tu akan dalam 3 orang jugalah jadi kami punya talent. Okay, faham. Boleh lah cakap untuk mana tahu nak cari talent ke apa. Okay, so hari 13 Disember, hari Sabtu, kami akan buka audition. Tapi actually kami dah buka Google Drive. Nanti boleh tengok dekat IG The Imagination. Ya, betul, ada betul. audition. So untuk fashion show tak ada audition? Ada. juga? Buka audition tapi dia untuk register. Register. So orang yang akan yang cosplayer tu is dari students UiTM dekat Pejabat Perdana, dekat Shah Alam maybe, and Pak Alam juga. So maksudnya cosplay tu adakah cosplay daripada segi macam kita tahu kalau cosplay dia anime. Ya, betul, okay. So for cosplay actually dia bukan saja daripada anime, dia luas sebenarnya. Okay, Okay. faham? So kami punya tema is actually nama dia alternate universe. So it means dari mana-mana universe, dari anime, dari movie, dari mana-mana pun boleh masuk. Yang penting you pakai cosplay. Okay, faham Macam tu. cosplay. Untuk konsert? Untuk konsep tema. Tema dia. Okay, so untuk tema kami selarikan sama dengan Kasa, which is we go for viral, since kami nak besarkan genre lagu yang akan nyanyikan. Sebab kalau asyik galau sekarang, asyik galau. Galau je. So dia akan boring. So kami masukkan, akan ada banyak, itu kena tunggu. And tema kami actually dia macam like LED some kind lah. Dia macam futuristic sikit. Futuristic. Okay, faham. Okay, so mesti kalau konsert mesti dia ada objektif. Kan kalau konsert mesti objektif dia besar kan. Betul. So apa objektif yang you guys tekankan supaya objektif you guys tu dia stick satu sampai habis? Okay, so actually objektif kami nak naikkan macam kita kan selalu ada bakat terpendam kan. And mostly sometimes orang tu contohlah muka dia tak handsome tapi bakat dia sedap. Tapi orang tak akan pandang, betul? Betul. So kami nak naikkan benda tu. Kami akan mostly akan push kat dia punya suara lah. So orang akan kenal dia dan maybe insyaAllah orang akan ambil dia juga untuk luar. Okay, faham. Untuk fashion pula? Okay, untuk fashion kami akan menyediakan a platform to express your creativity. Dari segi cosplay, dari segi buat prop, makeup and all that lah, and also fashion element iaitu runway.
Runway. betul. Okay, so ada runway tu maksudnya yang cosplay tu akan runway lah. Yes, betul. Dia akan masa fashion tu lah walk. baru jaja akan Ya, betul. tengok. Oh, I see. Okay, so dah mestilah kalau saya macam korang punya event ni macam besar kan, mesti korang punya penganjur ataupun korang punya tulang belakang tu banyak. Betul ke? Ataupun macam mana? Okay, actually the big tu yang selalu like help kami dari segi buat event, dari segi stage, which is adalah Puan Raja, kami punya event director, and juga Puan Kencana yang sangat-sangat tekankan kami punya stage lah. Ya, untuk progress lah. Betul. Okay, faham. So tadi ada dengar you guys ada A dengan B, betul? Betul. So maksudnya Puan Raja pecahkan kepada dua. Yes. So Betul. satu konsert and satu fashion. Betul. Puan Kencana. Puan Kencana. Betul. Kami Puan- punya penasihat. Oh, yang dua lah ni. Yes. Betul. So maksudnya fashion show siapa penganjur ni? sama. Sama Sama. je. So maksudnya dalam event yang dua tu dua tu nama Puan Raja dengan Puan Ket. Yes, Betul. Okey, faham. So maksudnya tulang belakangnya adalah Puan Raja dengan Puan Ket. Yes. Pasti dengan Imagination. Ya, Betul. Okay, so untuk lepas korang contoh ini untuk based on production. Lepas you guys punya dah tahu dua event, apa cabaran? So you guys dipecahkan kepada dua, Okay. bukan satu. Ayo boleh. Okay. Boleh. Cabaran saya adalah since kita dipecahkan dua, so means kita punya tenaga buat kerja tu tak banyak. Betul. Sebab kami ada ramai sebanyak 75 kan kalau tak silap. 75, 76 macam tu. Okay, so since kita dah pecah dua, so macam dalam 38 each group kan, so macam memang tak banyak tulang belakang boleh bantu kita. So that is one of the cabaran. Tetapi saya dengan Umar dah ada buat idea, kita akan share crew. Kita akan meminjam crew untuk event masing-masing macam tu. Oh, maksudnya you guys di dalam one production, Yeah. share lah. Share, So, yes, maksudnya betul. konsep akan bantu. Betul? Fashion macam tu. Betul-betul. Cabaran dia? Untuk saya time dapat tahu dua tu, of course akan ada orang dia tak suka fashion. Ada Yes. orang dia nak sangat konsert. Betul. And sometimes dia tak balance. Yes. So orang like akan fight for it lah. Yes, betul-betul. So since tu kami akan tanyalah each orang untuk mereka nak yang mana. So Hati mereka mereka buat lah. tu rela hati lah, seronok nanti. So Dia nak if paksa diri. bila tak balance tu, sebab itulah nanti akan yang kami share. So Share. mereka dapat experience dua-dua daripada Yes. event tu. Oh, Betul? faham. Okay, so maksudnya kalau dah dipecahkan kan, mestilah macam idea dengan tadi you guys ada bagi bantu kan. Yes, betul-betul. So adakah communication and kerjasama antara satu sama lain tu okay? Sebab yang ni dipecahkan konsert, yang ni dipecahkan fashion. Lepas tu you guys pula bantu each other pula kan. Adakah benda tu okay? Communication dengan kerjasama tu. Bagi saya Alhamdulillah semua okey sebab saya dengan Ayu selalu contact and kami always like jumpa setiap minggu. And bagi idea masing-masing Bagi lah idea and masing-masing, progress betul. each event lah. Alright, so maksudnya you guys punya communication dan kerjasama antara satu sama lain tu memang bantulah. Betul, Sebab Alhamdulillah. you guys kan dah pecahkan setahu ideal when you pecah, you guys akan stick one thing. Sebab you Yes. guys not, you guys help each other. Help each other, So that's a betul. good things lah yang ni, yang penonton boleh ambil satu pengajaran lah. Walaupun satu production but two works but still in one work. Okay, so mestilah kita nak tahu kan aktiviti-aktiviti yang ada dalam fashion and concert. So kita start pada rumah. Apakah aktiviti yang menarik yang boleh semua tahu dalam konsert tu ada apa? Okay. So of course kami like very focus on concert. So dia akan like ada 6 persembahan and after that juga kami akan ada satu papan which is kami nak dengar feedback daripada audience. Like maybe orang kata oh ni seronok ataupun oh ini maybe kena fix. Okay. So akan ada banyak tampalan lah insyaAllah. Faham. So maksudnya yang penonton yang akan datang tu akan bagi feedback jugalah. Betul. Okay, faham. Okay, untuk fashion. Okay, untuk fashion pula, memang mau fokus on fashion show tu. So kami akan ada 3 section untuk cosplayer akan berjalan tu. And then kami memang akan open juga untuk kepada public and siapa-siapa yang datang event kami boleh pakai cosplay juga. Sebab kami akan ada hadiah untuk yang faham. untuk audience, betul. Okay, maksudnya yang mana yang nak datang tu still boleh cosplay. Yes, betul, boleh. Okay, ini macam ni satu benda yang bermain di fikiran saya sekarang ni. Adakah konsep dengan fashion show ni you guys link? Maksudnya link tu maksudnya kan, yang ni konsep di fashion. Adakah
masa you guys punya perjalanan tu, masa event tu berlangsung, adakah cosplay tu akan support you guys as a concert, and concert akan support fashion? Faham. Dapat tak? Rasa itu yang dari segi kami share orang, and also dari segi stage, like sometimes kami guna benda yang sama. Benda yang sama. So kami spend duit dan masa dan kerja tenaga tu sama-sama. I Yes. see. So maksudnya you guys bantu each other lah. Bantu each other, Okay, betul-betul. Faham. Okay, so untuk EM, harapan you guys, apa yang you guys nak dapatkan achievement tu? Adakah lepas you guys buat event ni, apa yang achievement ataupun harapan you guys nak sampaikan dekat audience? Apa? Bagi saya actually untuk konsert #FYP for your performance, saya harap nama FYP ataupun dan nama The Imagination ni akan like kekal dekat kepala orang. Like last time ada konsert FYP best. So maybe akan beri macam mana harapan untuk maybe nanti untuk production lain untuk buat benda yang sama. Okay, faham. Untuk fashion. Okay, untuk fashion, untuk naikkan nama The Imagination juga, and untuk semua orang akan ingat macam The Imagination hari tu diorang ada buat konsert, ada buat fashion show, best lah. Sebab sebelum-sebelum ni diorang dah buat high tea and also treasure hunt. So hopefully yang akan datang next time kami akan buat more events yang best. Okay, ini soalan yang kebat jugalah yang Soalan kita kebat. dapat fikirkan. Okay. Okay, seperti kita tahu, fashion dah ramai orang buat. Yes, betul. Konsert Dah sama ramai. juga. Okay. Apa yang korang nak bagi penonton lain daripada lain? Lain. Sebab kita tahu dekat konsert yang ada dekat uni ni memang dah ramai yang buat. Betul. Fashion pun ramai yang buat. So Betul. apa yang buatkan korang punya event ni berlainan daripada Lain daripada lain. event sebelum-sebelum tu? Okay, so macam kita tahu konsert akan benda sama. Ulang-ulang. Setiap kat luar pun sama. Ulang je. Betul. So actually kami akan push more on ambience lah. Dia punya Dia punya vibe. persekitaran, vibe. Okay. Itu je lah yang berlainan. Nak buat ke ada tambahan? Akan ada tapi itu nanti baru kami akan Betul. Oh, tak dapat juga. tunjukkan dulu. Tak apa. Untuk fashion. Okay, untuk fashion, since untuk event ni is cosplay kan, macam Betul. tak pernah buat dekat sini untuk this uni. Macam just focus on cosplay since that is like one of my dream lah, is to macam ada event yang untuk cosplay since I'm a cosplayer myself lah. Yeah. Baru tahu. Baru tak, okay. Okay, dah halang-halang dah buka. Apa cosplay yang Ayu pernah buat? Oh, banyak. Banyak. I've cosplayed almost 5 years dah. 5 years. Okay, apa yang cosplay yang Ayu Iconic. Bukan, dia macam ikonik lah. Macam Iconic, okay. bila orang tahu Ayu, inilah dia punya cosplay. Okay. Macam tu. Actually untuk cosplay I use a different name. Ada nama cosplay. Lepas tu also known as macam boleh panggil Astrid atau Bubbles. Memang semua orang akan, siapa-siapa yang cosplay memang akan tahu. I would say my most iconic cosplay is Nilo from Genshin Impact. Sebab that one reel dekat IG tu dia memang blow up sangat-sangat. Yeah, and memang banyak orang akan kenal, you're Astrid, you're Bubbles. Okay, I dah pernah nampak you because I like your hijab styling, macam you hijab cosplayer kan? Betul. So, that's why lah you guys punya fashion ni motor cosplay. Yes, sebab you are a cosplayer. Betul. And ada banyak pengalaman lah. Okay, faham. Cosplay yang Ayu pakai tu adalah cosplay yang Ayu sewa. Beli sendiri. Beli sendiri. Yes. Using your own money. Using my own money. Kalau as a cosplayer, harga yang paling mahal. I pernah spend on a cosplay. One Yes. cosplay. Yes. 400 something? Almost 500. 500. Setakat ni. Setakat ni. Benda tu habis like that. Macam tu je. 500 macam tu je. Yeah. And then you just pakai like one day. No, I akan pakai a few times, and then after I macam dah macam tak nak cosplay this character, I want to cosplay new character, I akan jual cosplay tu balik. Wow. So dapat duit tu Okay, balik. ketika masa fashion show nanti, Ayu akan cosplay. Ini mesti ramai nak tahu. Ini kena korek. Kena tahu. Correct. Okay. Maybe. Maybe. Kenapa maybe? Kenapa maybe? Sebab you guys nak tengok ke I cosplay. Kalau you guys nak, I akan cosplay.
Mestilah kena dapat cosplay, dah even cosplay kan. Dah nak DM ketua. Tak apa, ketua bakal dia biasa. Jadi, mestilah kena famous dik. Dan nama pun dah terkenal. Apa nama cosplay tadi? Bubbles. Bubbles. Okay. So, last untuk question. So, you guys bagi tahu you guys punya event berjalan di mana, bila, and apa yang you guys nak audience dapat. Okay. So untuk event saya, konsert which is akan berlangsung hari Jumaat, which is 16 Januari, and akan ada dekat DSG lah, which is sama dengan event-event lain. So pada hari tersebut saya harap saya dapat kami punya team dapat memberikan suasana dan pengalaman yang kata akan teringat-ringat sampai masa-masa. Okay, faham. Untuk fashion show, cosplay? Untuk fashion show, dia akan berlangsung dekat DSG juga, tetapi pada hari Sabtu 17 Januari dari jam 8.30 sampai jam 11 malam. Okay, so tak ada tagline ke untuk konsert? Okay, ada. Ada? Okay, dia ada. Ini buat lah. Buat. Your stage, your viral, your performance. Tapi, alamak, tagline-nya confident sikit dia. Confident lah sikit, aduh. Confident je. Tak sampai tu, ha. Okay, lain sekali kita dah. Tarik nafas, tarik nafas. Okay, 1, 2, go. Your stage, your viral, your performance. Confident sikit tu. Tadi dulu, ya Allah, pesam-pesam je. Untuk fashion? Untuk fashion, kita orang tak buat tagline. Alamak, tak apa dah tagline. Bisik. Banyak idea lah. It's one thing Sebab semua orang ingat kan. Betul. Tagline Kami penting fokus sebenarnya. Kami fokus kebanyakan pasal kami punya decoration apa. So macam benda-benda macam ni pun macam terlibat tanda macam tu. Untuk event-event yang you guys buat ni kan, macam mana penonton-penonton saya ni nak tahu dekat mana? Macam mana dia orang nak cari info-info tu? So untuk cari-cari info, don't forget to follow our IG and our TikTok. Untuk our IG is D'imagination_gram dan untuk TikTok is just D'imagination. So semua pasal nak join untuk cosplay atau untuk untuk konsert boleh tengok kami punya IG and also TikTok. Kami memang rajin post. Okay, so maksudnya you guys using one account, yes, betul. Okay. So yang mana-mana nak tahu lebih lanjut tentang fashion cosplay and concert, you guys boleh follow D'imagination on TikTok and Instagram. Betul. So jangan lupa follow ramai-ramai untuk dapatkan info. All the info yang ada yang mungkin diorang takkan sampai dekat sini, maybe akan sampai dekat diorang punya social media. So, okay, kita pun dah sampai ke penghujung podcast ni. So terima kasih Oma. Thank you. You sebab sudi datang podcast biasa-biasa je. Tak biasa je. Okay, so kita akan ending here. So kepada semua viewer saya yang sangat sweet, terima kasih korang stay daripada awal sampai habis. So saya Nur Aizani, your host, signing off. Bye-bye. Bye.